Jadi ini kali pertama conference begini dianjurkan oleh kerajaan ya. Selalunya conference begini dianjurkan oleh pihak private ya ataupun industri yang menganjurkannya. Tapi kali ini kali pertama penganjurnya merupakan pihak kerajaan. Ini menunjukkan kesungguhan pihak kerajaan di dalam membawa agenda ya berkenaan dengan e-commerce ini, di mana pihak kerajaan dan kementerian menyedari hakikat bahawa e-commerce ini merupakan satu industri yang begitu pesat berkembang dan amat penting ya untuk kita menyediakan platform di mana regulator dan industri player boleh duduk sekali dan berbincang berkenaan dengan arah dan hala tuju serta mencari satu persefahaman bagaimana kita boleh membawa satu amalan yang terbaik ataupun best practice ya dalam industri ini. Ada 3 perkara yang di mana e-commerce ini mahu memberi tumpuan. Yang pertama ialah untuk membina keyakinan dan kepercayaan. Trust ya. Ini perkataan yang diulang banyak kali oleh semua, termasuk saudara James Dong tadi dalam ucapannya, yang membina satu kepercayaan. Sebab apabila kepercayaan itu tiris ya, tidak ada lagi kepercayaan kepada pemain-pemain industri contohnya, maka industri ini tak boleh berkembang. Kedua ialah seamless interoperability. Maksudnya dia boleh diguna pakai ya dalam pelbagai platform dan sebagainya. Jadi ini juga amat penting kerana apabila e-commerce ini dia melangkaui sempadan negara. Jadi interoperability itu penting ya. Jadi mencari satu jalan penyelesaian yang boleh memudahkan consumer ataupun pengguna. Direction yang ketiga ialah berkenaan dengan sustainability dan juga adaptasi teknologi hijau ya, dan juga cara-cara yang lebih sustainable. Kerana kalau pemain industri tidak sama-sama adaptasi berkenaan dengan isu sustainability ini, dia akan meninggalkan kesan yang negatif dalam jangka panjang. Jadi ini 3 direction yang kita harap dengan kolaborasi dan gerak kerja bersama ini dapat kita mencapai satu kesefahaman dan juga kita berkongsi amalan-amalan terbaik, the best practices in the industry, dan harapan-harapan regulator seperti kami di pihak kerajaan dan kementerian, dan bagaimana industri boleh sama-sama bekerjasama demi kepentingan bersama.